Video hari ini saya nak explain apa perbezaan antara fixed mindset dan growth mindset. So, mari kita mula. Dekat sini ramai lelaki dan wanita yang berkejaya. Dia bekerja keras setiap hari tapi dia masih berada di tahap yang sama. Bermaksud dah bertahun-tahun, dia punya kewangan masih sama. Itu bermaksud dia mesti ada kekurangan sesuatu, contohnya skill yang dah expire, dia tak update benda baru kan. So, dia akan tertanya lah, hari-hari dah rajin, main hari, kerja sungguh-sungguh. Dia pelik, kenapa dia punya income masih sama dan persoalannya di manakah silapnya? Okay? Apa paling jarang dibincangkan adalah mindset lah. Mindset tu memang penting, dia bukan kemahiran, bukan peluang tetapi cara kita berfikir. E-book ni saya tulis khas untuk golongan yang berkejaya, yang rajin bekerja tetapi masih merasa terperangkap dalam kehidupan kewangan dan kerjaya. Itu sebab saya buat kelas ni, kelas pendek lah. Saya nak buat e-book